Mungkin diorang suruh kita kayu kat taman, tapi kalau macam kita pun race yang besar 160 km nak training pusing tak macam mana. Macam tu dia cakap, kayulah dekat taman, ada laluan pejalan kaki apa semua. Itu kalau orang yang betul-betul kayu riadah, bawa anak apa tu boleh lah. Ini macam dah lebih kepada hobi yang serius Dalam masa setahun boleh buat 200, 300, 400 dengan 600 km. Itu orang panggil nama Super Randonneur. Siapa yang berjaya habiskan tu, dia layak untuk join event yang dekat Paris tu 1200 km. Kira layak lah kan. Layak tapi yelah kos tinggi juga pergi sana kan. Macam tak apa, dia lebih kepada self achievement je lah. Bukannya kita tu sebab kita fikir kenapa orang lain boleh kita tak boleh. Raman has conquered a series of endurance cycling brevets, earning the honoured title of Super Randonneur. But when the races end, he finds joy in the simple rhythm of breakfast rides. Hujung minggu kayu dengan kawan-kawan, sono-sono, gelak-gelak, macam tu lah, lebih kepada sosial lah. Hari Ahad tu, kalau macam sekarang ni tak ada register race, lebih kepada kayu macam, okey jom kita group ride ramai-ramai, nanti kita singgah kedai makan. Kayu tu tak sunyi, ada kawan-kawan apa semua, boleh membahan-bahan. Macam tu lah. Pedaling through familiar streets and sharing laughter over roadside meals, he finds joy not in the finish line, but in the ride itself. This is the soul of a social ride.